Okay guys, hi, welcome to Yellow Pocket. Video keempat dalam YouTube. Kalau korang tengok video ni sekarang ni, korang mungkin dah tengok 3 video aku sebelum ni. Thank you so much. Kalau korang dah subscribe pun thank you so much. Aku sangat-sangat seronok. And untuk kali ni, aku nak borak spoiler Spider-Man Brand New Day dengan korang. So kalau korang boleh tengok lagi, tolong pergi tengok. Dah tengok, barulah korang datang sini balik. Takut nanti korang tengok, banyak sangat spoiler ni. Pergi tengok. Tengok dengan hati yang tenang. Tengok dengan zero expectation. Tengok dengan hati yang, okay, aku nak tengok Grounded Spider-Man. Let's go. Tak habis-habis lah. Grounded Spider-Man. Apa benda Grounded ni? Underground. Dalam kubur. Tanah kubur. Okay, macam ni lah. Aku explain. To be honest, sebenarnya Spider-Man kali ni yang korang tengok, for those yang rasa macam aku nakkan Spider-Man yang sebiji macam No Way Home. Aku nak ada cameo sana. Aku nak ini keluar, Spider-Man ni keluar. Aku nak Miles Morales keluar. Aku nak Tobey keluar. Aku nak Andrew keluar. Aku nak macam dulu punya, bro. Benda tu bukan korang je nak, bro. Even though Sony pun pernah submit skrip tu dekat Tom Holland. Tahu Tom Holland cakap apa? Malah tak nak aku. Tapi tu dalam bahasa kita. Tapi originally sebenarnya dia nak cakap yang dia tak suka dengan skrip tu. Sebab Sony sebenarnya nak buat that kind of No Way Home sekali lagi. Tapi Tom Holland cakap, dia pernah reveal benda ni dekat dalam interview lah. Dia kata dia tak nak. Dan dia nak proceed to the very grounded Spider-Man. The real Spider-Man in comics. Which is yang korang dapat, yang korang tengok Spider-Man Brand New Day ni, inilah dia sebenarnya grounded yang sebenarnya. Which is secara bahasa mudahnya, inilah Spider-Man yang korang tengok masa Spider-Man 1, Spider-Man 1 Tobey Maguire, Spider-Man 2, and then korang tengok The Amazing Spider-Man by Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man 2. Itulah grounded yang sebenarnya, which means that dia berinteraksi dan dia bergaul dengan masyarakat New York. Dia membantas jenayah. Dia tidak ada macam level-level trilogi Tom Holland masa Homecoming. Dia bagi aku dia tak sangat lah sebenarnya ke arah komuniti New York. Dia ada konflik hidup dia sendiri. Dia tak selamatkan penjenayah dekat New York. Dia macam gila sangat nak jadi Avenger, nak jadi superhero. And in fact, Far From Home pun dia tak begitu spesifik sangat kepada storyline area New York. Dia kena buat mission, nak kena settlekan Elemental, Mysterio dengan Nick Fury. So No Way Home lagi lah. No Way Home memang pasal multiverse lah kan. Memang bukan grounded lah. Sebab itulah dia buat kat sini, at least as a great reset untuk peminat-peminat baru specifically, dan juga peminat-peminat lama yang lama dah. Cukup lah membizikan Spider-Man Tom Holland ni dengan benda-benda yang macam terlalu besar. Memang it's not a big deal for him as a Spider-Man, but still lagi aku rasa macam perlukan ada satu macam, okay, aku ni like penonton tu, aku ni budak kecil, aku just nak tengok Spider-Man tu berada dalam lingkungan kita, kemasyarakatan, komuniti, jiran tetangga. Itulah wujudnya Spider-Man Brand New Day. Yang mana korang kata, alamak, kenapa aku nak yang ni, boring siut. Kalau ini korang rasa boring, kalau korang nak yang gila-gila Babs punya action pack gila kan, korang pergilah tunggu Doomsday. Korang tunggulah filem-filem selepas ni. Time tu baru dia keluar. Tapi Doomsday memang Spider-Man tak keluar lah. Masa aku Doomsday ke Secret War ke, tu kalau kau rasa memang Russo Brother tak keluarkan superhero yang gila-gila Babs ni kan, bagi action pack, kuasa kejadah semua, korang boleh bash, korang boleh boycott. Tengok DC. Tak ada lah, gorah lah. Okay, masa aku macam, that's the thing lah. Untuk Spider-Man Brand New Day, dia sangat-sangat fresh bagi aku. Best bagi aku, macam aku faham, best ini adalah satu benda yang berbeza. Kau mungkin akan rasa best tu lain, aku mungkin rasa best tu lain. But somehow, apa yang membuatkan lagi best lagi, aku tambah sikit dia dalam New York tu bukan hanya ada Spider-Man je, ada banyak lagi superhero lain yang dah join dan interact dengan Spider-Man, which is Punisher. Kita ada Jean Grey, kita akan borak nanti lah. And then villain-villain yang macam famous villain, Scorpion, The Hand, bagi aku dia tak adalah famous, dia underrated, but still one of the villain yang macam famous lah dalam komik.
Ada, aku rasa ada sikit lah pasal aku ada lah berapa lagi tapi aku lupa nama. Ada Tombstone tak salah aku, dia pun ada juga. Inilah sebenarnya interaction antara villain dan juga hero, Punisher. Dan then yelah, Punisher tu aku consider as macam uh, kelompok interaction yang terbaik lah. And then inilah yang kita nak tengok untuk movie-movie seterusnya. Aku harap MCU tolong kekalkan this kind of movie in the next upcoming. Aku rasa benda ni dia akan settle lepas Secret War. Nanti lepas Secret War nanti kan Franklin akan ambil cebisan-cebisan dunia, cebisan-cebisan Battle World akan jadi ke satu bumi. Bumi itulah semua superhero ada dan satu grounded story. Contohlah next movie, kalau kita tengok macam Black Panther 3. Black Panther 3 mungkin akan ada Storm, aku rasa dah ada Storm, and then akan ada beberapa mutant lain dan beberapa superhero lain yang ada muncul dalam movie tu. So maksudnya apa? Maksudnya movie tu akan jadi mahal, Mat. Movie mahal, pisang diorang, padan muka diorang. Bukan salah kita tengok je lah kan. But still aku nak beritahu yang kalau ini ramuan yang dibuat oleh MCU untuk pengenalan kepada rencah-rencah ataupun ni sebagai SOP movie je lah untuk meletakkan banyak karakter dalam satu movie, walaupun movie tu fokus pada satu karakter which is Spider-Man. Sebab aku rasa macam Spider-Man Brand New Day ni pun this is not about his movie at all lah. Dia macam ada konflik lain yang dia hanyalah side quest, somehow side quest, tapi kita boleh rasa yang dia bukan side quest, dia adalah main character, tapi kita rasa dia memang side quest. Rasa-rasa tu dia ada, kita akan ada some scene tu kita rasa macam kau ni macam side je doh Spider-Man, tapi ada satu scene kita rasa macam Spider-Man kau adalah the main character. Sorry aku lupa, aku teringat berkaitan dengan karakter dia ada Hulk. Aku lupa, Bruce Banner. Yes, ada Hulk, ada Punisher. So inilah ramuan rencah orang kata movie yang kita nak dalam setiap movie-movie upcoming nanti MCU, harapnya lah kan. Okay, apa lagi benda baik dan benda best pasal Spider-Man Brand New Day? Nama dia pun Brand New Day, is a great reset for me. Aku suka ni sebenarnya macam ni lah. Aku suka sebab kita sentuh sikit bab loneliness Peter Parker lah. Sebab dia tahu yang ini adalah kejadian selepas beliau dah tak ingat, orang dah tak ingat Spider-Man. Orang tak ingat Peter Parker tapi orang ingat Spider-Man. Lonely lah babe, lonely, memang lonely lah. Siapa je ingat kau. So benda tu kita bukan nak cakap aku ni lonely, tapi somehow kau dalam hidup kau akan terasa macam kau sunyi at one point. Walaupun kau ada segalanya, kau ada family, kau ada ni, tapi somehow they don't understand you. And you feel like you at the empty room. Kau ada kat ujung penjuru bilik, kau rasa lonely. Itulah yang Spider-Man rasa, yang mungkin relate dengan kau. Dan somehow dia tak boleh, position dia tu, dia tak boleh melayan sangat dia punya lonely tu sebab dia ada fetish dia. Fetish apa? Memerangi jenayah, menjadi Spider-Man. That's why lah fetish itu memberikan dia satu spirit, keminatan dia tu untuk dia sampai ada PC setup yang mahal. Itulah yang menjadi tanda tanya kepada orang lain, netizen. Of course kalau korang tengok, macam mana ni, katanya Spider-Man ni very grounded, tak ada duit, tak kerja. Kenapa dia ada duit untuk beli bunga untuk letak kat kubur Aunt May, and also boleh beli setup PC yang besar, guys. Benda macam ni is not deep at all lah. Korang kena faham dia dah banyak, dalam 4 tahun ni dia mesti ada banyak jalani a mission. Dia mesti ada banyak pergi mission mana-mana yang mungkin ada tinggalkan kind of macam ilmu-ilmu teknologi ke ilmu spy ke, sebab dia kan nak kena settlekan kriminal kat New York. So mesti ada kena ada setup database yang best. And in fact aku rasa pun mesti ada punya funder-funder ataupun peminat fanatik dia yang bagi duit dekat dia, ataupun in fact polis yang tolong dia selama ni kan, polis yang perempuan tu kan, maybe dia bagi some kind of fine ataupun info, data dan sebagainya. Benda tu lah yang keep growing PC yang korang tengok dalam rumah apartment Peter Parker, yang apartment usang tu. So aku rasa benda ni menjawab lah. Benda ni is not a big deal lah. Macam korang macam korang pun ada jawapan sendiri kan, which is dia ada hibah and May lah. Maybe Happy dan juga Happy tahu Tony Stark collab dengan Spider-Man walaupun dia tak kenal Peter Parker, but somehow Happy dan juga Aunt May punya hibah, Happy punya duit fund daripada Tony Stark, even though daripada Stark Industry, even though Pepper Potts pun mungkin kenal Spider-Man. So benda tu
is a relatable things yang aku rasa tak perlu kita spesifik dan cari loophole sangat lah. So itu antara bebelan aku lah berkenaan dengan kenapa Spiderman nampak tak ada duit tapi dia boleh beli PC yang segedek tu. So itu harapnya boleh menjawab soalan tu lah. Okay, next berkaitan dengan relationship Punisher dan Spiderman. I would say that is really outstanding, bro. Sebab apa? Sebab aku tengok series Punisher kejam, mat. Dan kita pun tahu dah komik pun dia memang kejam gila. Dan somehow benda ni boleh really tune down dia punya kejam. Walaupun orang cakap, kenapa manusia dah jadi lemah pula ni kan? Tiba-tiba kan, bro, chill the F out, bro. Sebab apa? Cerita Spiderman ni ada banyak lapisan umur yang perlu tengok. Kalau dia melihat kekejaman Punisher tu, mendapatkan Punisher ni macam grumpy ya. Punisher pun nak jaga jugalah saham dia kan. So in fact bagus juga MCU masukkan Punisher ni, so orang lebih mengenali Punisher as a level street level punya superhero, street level punya storyline. Dan dia wujud bersama dengan Daredevil. Tak adalah macam casual audience ni tahu kalau macam MCU je X-Men je Wolverine, MCU je Spider-Man, Iron Man, Captain America. At least dia kenal lah Punisher dalam movie Spider-Man. Aku rasa sebenarnya Spider-Man ni sebenarnya dia adalah movie marketing untuk superhero-superhero lain dan juga marketing kepada X-Men. Nanti kita borak sikit. Dan juga bagi aku really good justice lah kepada Bruce Banner. Seperti mana yang korang nampak, Bruce Banner pun kita tak pernah nampak. The best, bagi aku ini adalah the best Hulk yang aku nampak. Dia zaman yang paling the best pun last bukan Incredible Hulk zaman yang zaman yang dulu punya tu kan. Ini adalah zaman yang last aku tengok dia power, zaman Ragnarok okay lah, dia really dia kuat kan. Ini adalah Hulk yang aku nak tengok. Aku tak nak tengok Hulk yang dekat She-Hulk. Aku nak tengok Hulk yang ini sebenarnya. And yes, daripada karakter Hulk ni lah orang bercakap ataupun orang macam berteori, sebenarnya betul ke Hulk kenal Peter? Sebenarnya Hulk siapa yang kenal Peter? Hulk ke Bruce Banner? Bro dan sis, kalau korang tengok lagi, kalau korang ingat lagi scene yang masa Dr. Banner in a sane mood dalam keadaan yang waras, dia sempat explain chip inhibitor yang boleh control mutant punya kuasa tu kan, mutation punya power tu. Dia cakap this is chip universal, you have to wear it, doktor. Lepas tu macam doktor macam universal. Dia macam pop. So dia relate kan lah, ini apa nama dia, aku lupa dah nama dia dalam ni, Amber nama Spiderman masa dia disguise dekat Bruce Banner. So benda tu dia cakap, dia akan ingat so Mamat ni lah sebenarnya Spiderman. Aku just the teori aku lah kan. Mungkin dia ingat ataupun mungkin dia lupa. Lepas tu terus Hulk masuk badan Bruce Banner dan dia kembali grumpy balik lah. But aku rasa itu one of things lah kan, untuk menunjukkan yang ada juga orang ingat Spiderman. And okay, kita pergi kepada benda yang korang suka, aku pun suka, which is Sadie Sink akhirnya. Sekejap aku tengok kamera, takut terputus. Okay, kamera dalam keadaan yang baik. Sadie Sink. Okay, Sadie Sink, thank you so much. Welcome to MCU, Sadie Sink. Kita akhirnya, aku sebenarnya tak boleh nak move on sikit lah, sebab Sadie Sink kita tengok dekat Stranger Things dia budak-budak kan. So bila dia jadi, sekarang ni dia 24 tahun. Bila dia jadi macam susuk feminin yang macam ni, kita perlukan sedikit masa untuk menghilangkan ke-awkwardness kita, sebab kita dah biasa tengok dia as a budak kecil yang comel. But again, dia manusia membesar. We have to accept the truth and the hakikat dia. Bagi aku, dia adalah Jean Grey yang power, no argument. Akan ada orang yang ada, you guys have your own opinion, but pendapat aku superb. And ini adalah pengenalan yang baik, macam aku cakap tadi, pengenalan yang baik untuk orang mengenali X-Men. Sebab aku rasa dekat dalam filem-filem yang akan datang, which is kita ambil contoh lepas Secret War lah kan, pengenalan X-Men ni dia dah penat lah. Malah nak
bagi tahu backstory, origin story Cyclops ke, apa apa nama, Jean Grey ke, ataupun X-Men yang lain ke, Professor X ke, Magneto ke. Dia akan masukkan origin story ni dalam upcoming MCU project, movie, series, I don't know, so on, sampailah ke filem yang berkaitan dengan X-Men The Real Things lah. And aku rasa macam kita boleh tahu confirm dalam Black Panther 3 pun akan ada juga Storm, yang dalam komik memang relatable pun. Storm pun pernah kahwin dengan T'Challa, correct me if I'm wrong, dalam komik lah. Dalam ni aku tak tahu, tapi aku rasa dia akan jadi anti-hero lah. Dia tak akan jadi villain. Dia akan membantu hero untuk menentang villain. Mula-mula jadi villain, macam dalam Spider-Man Brand New Day lah. Mula-mula jadi villain. Lepas tu dia rasa ada kesedaran, Tok no Jutsu dan sebagainya. Dia akan side dengan main character untuk bunuh the real villain dalam satu cerita. Same goes to dalam Jingle ataupun mana-mana lah. So aku rasa, again, kalau MCU boleh membuat rencah permainan ataupun method SOP movie macam ni, aku akan layan lah. Tak kisahlah, hantar gimam lah dekat orang-orang yang aku nak action ni, mana ni movie karakter aku. Kita nak sekarang ni a proper susunan filem MCU, which is yang boleh buat kita macam, oh, dia macam tenang, relax. Oh, macam ni karakter dia, macam ni pengembangan karakter dia. Bila sampai masuk ni, kita cerita borak lepas Doomsday dengan Secret War. Lepas masuknya, okay, senang lah bila nanti ada satu filem-filem yang menggabungkan kesemua hero yang banyak-banyak. So kita tak ada terkejut ni siapa, ni siapa, ni siapa. Oh, nak tahu ni tengok kat filem ni tengok dekat preview filem ni. So benda tu lebih berkesan lah. Especially sebab aku rasa MCU tahu, Disney tahu yang X-Men boleh buat banyak duit. In fact sekarang ni pun dah ada orang, diorang dah perkenalkan rumours, dan ada juga lah yang dah confirm menjadi pelakon-pelakon muda X-Men. Maybe tu adalah X-Men yang selepas X-Men MCU lah. Dan aku paling seronok sekali tentang Emma Frost. Aku lupa nama pelakon tu apa. Itu memang Emma Frost, dia memang compulsory, memang kena seksi dan menggoda. Pelakon tu sesuai. And also Mystique, pelakon Obsession tu, aku pun tak tahu. Korang bagi pendapat sikit lah. Korang rasa okey tak? Aku macam, sebab pelakon kita boleh sikit pasal X-Men kan. Pelakon Obsession tu, perempuan tu, dia famous sebab memek muka dia kan. Dia punya kan. Dia punya muka, dia structure, muscle muka, face muscle dia tu macam memberikan impact. So aku tak tahu apa yang dia boleh bagi diri dia berdasarkan kepakaran dan talent dia tu sebagai Mystique, sebab dia Mystique Raven. So aku, I'm hoping that the best for them, obviously. Cyclops aku lupa dah pelakon apa, tapi nanti korang boleh ingatkan balik lah. Okay, back to Jean Grey. Yes, Jean Grey ada backstory yang simple. Orang kata tak puas, dan ada sama orang cakap macam, ni cerita Jean Grey ke cerita Spider-Man? Like again aku cakap, ini adalah cerita Spider-Man. But ada satu scene Spider-Man, kau kita pergi kejap, bagi karakter ni menyinar Jean Grey. Lepas tu Jean Grey dah turun tahta, karakter Spider-Man pula naik dalam beberapa plot yang tertentu lah. Dan I would say that cerita ni menguji sebenarnya kuasa Jean Grey. Dan aku, kepada korang yang baru, yelah, aku tengok bagus lah sebenarnya this type of thing. Sebab orang dah start, Jean Grey dah ada peminat yang baru. Dulu Jean Grey tak banyak peminat sebenarnya, to be honest. Tak ramai orang yang minat Jean Grey. Tapi sekarang ni Gen Z ataupun new generation dah mula meminati Gen Z, meminati Jean Grey, which is aku rasa satu benda yang seronok. Diorang dah start menanam peminat-peminat X-Men tu. It's not about, bukan X-Men zaman dulu, zaman Steve Lawrence kan, zaman yang dulu-dulu punya X-Men. So baguslah rencah dan perancangan MCU untuk buat benda ni melalui Spider-Man Brand New Day. Power lah doh, siapa doh kau MCU. Okay, let's talk about the real villain kat sini which is Department of Damage Control. Ya, ini yang aku nak borak sebenarnya. Department of Damage Control, Mercer, apa nama dia, aku lupa dah, Mercer kan. Dia dah pernah keluar. Department of Damage Control dah pernah keluar dekat Homecoming, tapi
itu sebagai macam yang dibuat oleh Tony Stark lah untuk ambil sisa-sisa bangunan yang terjatuh ketika mana mereka battle New York lawan dengan alien dan sebagainya. Tentera Cicari apa tah, dan dibawakan ke Wonder Man, dibawakan ke Spider-Man Brand New Day, and also cerita Miss Marvel. Ini yang aku rasa is very teori aku. Aku dah bagi tahu dekat thread, aku beritahu dekat TikTok, aku beritahu juga kat sini. Since Metzer tu dia dah larikan diri, dia sempat bawa chip ataupun inhibitor yang Peter buat untuk control kuasa mutant tu. Of course lah, benda tu kalau orang-orang X-Men ataupun peminat X-Men dah tahu, benda tu akan memberi ancaman. Dia bukan memberi ancaman pun, dia akan menjadi a very simple lock. Kalau macam kat penjara-penjara mutant zaman-zaman filem-filem mutant 2000, benda tu dah common. Even though dekat Deadpool filem pun ada. Dia mengurangkan kuasa mutant, dan benda tu is the first baby step untuk Department of Damage Control, aka Bitzer tu yang larikan diri tu. It's not that kind of thing lah. Dia akan buat benda lagi besar, which is dia akan develop teknologi Sentinel, the famous villain yang ada dalam X-Men. So itu maybe dia akan reservekan benda tu untuk event Mutant Saga, which is lepas Secret War. It could be, it can be. Dan daripada situ lah akan ada loophole jugalah. Secret War, time Secret War, kat Better World, kat mana pula diorang manusia ni kan. So itu yang aku tertanya-tanya lah. Macam orang panggil apa tu, street level punya villain ni macam mana, kemanakah diorang, adakah diorang pun sekali juga dengan geng-geng superhero ni kan. Macam villain-villain Spider-Man ni mesti diorang ada kat rumah-rumah diorang kat New York kan. Villain-villain superhero yang lain, kat mana diorang bila ketika Better World tu ada. So itu yang aku rasa, aku nak tahu juga benda tu lah. It's really interesting to know lah. Okay, selain daripada itu, apa lagi yang aku tak sebut dalam Spider-Man ni, apa lagi yang menyeronok. Okay, yeah, Talk no Jutsu by Spider-Man, which is tak juga sebenarnya. Itu adalah memori dalam kepala Spider-Man yang mentalk no jutsu kan, genre yang very soft person dalam movie ni. I would say that bagi aku okey je sebenarnya, tak ada masalah pun. Talk no jutsu ni satu benda, kita nak bagi tahu yang itu adalah skill yang paling mahal for the entire human race. Kau sepower mana pun, kau se-OP macam mana pun, kau Adam Warlock pun dalam Guardian of the Galaxy pun emosi juga. Dia boleh berkolaborasi dengan Guardian of the Galaxy sebab dia tengok semua orang menangis bila salah seorang teammate, contohlah Rocket on the way nak mati ke, ataupun Star-Lord on the way nak mati pun, semua satu geng Guardian of the Galaxy tu sanggup menyelamatkan. Benda tu pun buat, is kind of a very simple talk no jutsu lah. Dia macam main hati lah. Kita, bro, kalau kau main hati, benda-benda yang kuat, OP sejauh mana kau OP pun, kau akan sangkut juga, kau akan kalah juga. Itulah yang berlaku dekat Jean Grey. Memang kena soalnya hati, bermain hati, maka kalah lah dia. But it's okay, it's a part of the human nature lah. Apa macam tu kan, manusia kot. Lain lah kalau kau buat talk no jutsu dekat Dr. Doom, lambat lagi lah bro. Dr. Doom ke, kau buat dekat Dormammu ke, kau buat dekat orang yang memang heartless, kau buat dekat siapa, Galactus, lambat lagi bro. Kau buat dekat ni Mephisto, try buat kat Mephisto, dia buat deal, suruh deal agreement setan dengan dia. But it's still bagi aku acceptable. Aku okay, I enjoy it. Walaupun kita dah pernah nampak dekat Thunderbolts lah, kita dah pernah nampak dekat mana lagi, Captain America 4. It's still a good way untuk hapuskan musuh. So, sorry, aku lupa nak beritahu, selain daripada Hulk, Punisher, Yelena, let's talk about Yelena. Okay, Yelena is orang bertanya-tanya juga, Yelena ni buat apa kan? Sebab dia dah ada New Avengers kan. Kau buat apa tu office kau dekat kolam zaman-zaman Rome? Aku rasa The Avengers tu still lagi ada. It's just macam, mungkin diorang ni tengah clashing kot. Siapa yang sepatutnya settle down kan pasal masalah kriminal. Dah ada Spider-Man, dah ada Punisher. Punisher tak ada kaitan. Dah ada Spider-Man, dah ada Avengers, Sam Wilson, Captain America.
Avengers ni apa function dia kan? Mungkin function dia menjaga apa nama ni, menjaga sentry je lah kot. Dia tak boleh buat apa lah sebab sentry takut dia mengamuk ni kan. Dia keluar dia punya ni kan. But it's a good thing. Aku suka dia memperkenalkan terms big potato and small potato. And in fact, orang pun bising, weh, kenapa kau nak merendahkan Spider-Man menguruskan small potato? Kenapa kau ingat kau punya ni big potato ke? Bro, relax, chill the F out. Inilah nak menunjukkan yang Spider-Man really care about small things even though it is small potato. Dia bukan je belagak macam, oi tak apa lah, kau settle lah small potato ni, aku nak settlekan big potato. No, dia hangkut sekali, okay, small ke. Dan dia pun tak terasa bila Helena bagi tahu yang, you have to handle the small potato. Dia okay, tak ada masalah. Dan aku rasa korang pun tolong lah, chill the F out bro, relax. Okay, oh yeah, this one yang menjadi perdebatan dekat track sekarang ni apakah status MJ dan juga Ned? Aku sudah lah tu guys. Move on lah. Kita borak pasal MJ dulu Orang kata, ya MJ menangis ketika mana Jean Grey meluaskan kuasa dia, mata dia berair, dia tak boleh bergerak. Bro, it's not that deep at all. Bukan sebab Jean Grey menyuntik benda-benda so slow dekat dalam pemikiran MJ, tak ada. Dia member nak terberak tu. Bila nak terberak, tahi nak terkeluar sikit, lepas tu dia tak boleh bergerak. That's why dia mengeluarkan air mata seperti penyu mengeluarkan air matanya ketika dia bertelur di padang pantai Terengganu, Pahang, Kemaman, Kuantan. Tapi okay, macam ni, it's a good theory juga sebenarnya bila korang bercakap, you guys, aku baca kat teori dekat thread lah, yang mengatakan bahawa dia adalah restore some kind of memory untuk MJ dengar, untuk MJ ingat balik dekat Peter Parker. But hold down bro, hold down bro. Bila mana berita Spider-Man ditembak tu keluar dekat TV, kau boleh nampak muka Ned dengan Zendaya tu macam clueless. Dia bukannya muka macam what happened to my boy. Dia macam bukan muka menangis, dia macam clueless, macam Spider-Man kena tembak, baru je tadi dia keluar kat tingkap rumah aku, dia hantar aku balik. Korang nampak tak benda tu? Is a small gesture emotion, but it tells everything. It tells right depan muka kau, bro, move on. Zendaya takkan ada dalam next Spider-Man movie. Sorry kalau aku rasa benda ni akan marah korang, but still aku rasa, bro, Spider-Man ada banyak bungok. Ada love interest berlambak tu. Dia ada Gwen Stacy, dia ada banyak gila tu perempuan. Dia Jean Grey ni ada. Sudah lah tu Mary Jane. Mary Jane dah cakap, I don't love you, na na na, yesterday. My Chemical Romance pun dah predict dah tentang Zendaya. So tolonglah move on daripada Zendaya. Dia dah tak nak dah dekat Tom Holland. Welcome to the club. Tak boleh, aku bukan club, single. Welcome to the single environment. Kau handsome kot bro, kau carilah. Tu awet yang kau pakai baju, kau terpakai baju dia tu masa kau terjumpa dekat lift tu. Awet tu okay. Dia orang cakap tu Gwen Stacy. Bro, again stop speculate any watak-watak yang keluar dekat ni. Korang terus cakap, ni orang contoh macam orang kulit hitam, mana-mana pelakon, ini adalah Miles Morales. Ini relax. Jangan. Boleh je, korang kena faham reality check segala Miles Morales under Sony tau. Tak semudah itu dia nak letakkan every karakter dalam satu basket yang sama. Even though dalam Secret War pun ada juga Miles Morales, but adakah Sony akan bagi? Wallahualam, aku pun tak tahu. Dia mungkin bagi, dia mungkin tak bagi. So jangan berharap sangat. Dan sudah-sudahlah tu, berpijak di bumi nyata. Okay, aku rasa the last one will be end credit scene. Okay, to be honest, aku dah borak dengan siapa? Dengan Fik, dengan Syazwan. Wasted lah. Bagi aku dia wasted end credit scene. Sebab apa? Sebab lama-lama orang akan lupa sebenarnya end credit scene tu. Tapi dia just nak bagi tahu. Sebab kita faham benda tu, spider tracker tu, dia memang akan detect dekat around. Dia macam waste lah. Kau bagi data,
Macam Waze kan kata, oh ada kemalangan ke dekat sini, tolong markkan as accident. Same goes dalam apps Spider Tracker tu lah. So kalau dia nampak kehadiran Spiderman, dia akan park dekat situ. So dia memang literally hidup dalam bumi Earth 316 je. Dan tak ada Morales bukan yang di luar Spiderman tu yang korang nampak logo tu, bukan Miles Morales. Tapi somehow kalau nak teori pala tahu mungkin dia detect another Spiderman, which is dia kata je lah Toby. Tapi dia macam sekadar kata, oh Toby, that's it, aku nak menambah rencah lagi dekat pala tahu tu. Sebenarnya dia kesan Toby sebab bumi Toby tu dah dekat bumi MCU kat sini. So bumi tu dia nak incursion bro, sebab tu dia detect spider. Tapi Spiderman Toby tak berlanggar dengan bumi Earth 616. Dia berlanggar dengan bumi ataupun universe X-Men. Korang tahu tak? Sebab itulah. Ni pasal Doomsday lah, tapi nanti aku akan borak nanti lah. Aku rasa korang tak tahu kot. And aku rasa itulah, dia tak deep sangat dah bro sebenarnya. Dia macam korang chill the F out lah sebenarnya. Macam tenang. But again, kita boleh berteori, tidak ada masalah langsung. Kita boleh berborak apa sahaja benda. Cuma kita kena set down yang bukan semua benda tu kita boleh teorikan. But again, aku suka kita raikan pelbagai benda. And aku tahu kita semua happy. Aku happy sebenarnya dengan Spider-Man Brand New Day ni. Aku sangat-sangat happy. Dia di sebalik aku letakkan diri aku dalam Tom Holland. Walaupun aku bukan Spider-Man, aku tak boleh keluarkan organic web. Aku ada another web, but not this web. Aku boleh sesuaikan diri aku. Mungkin ada certain point korang pun boleh sesuaikan diri korang. Ada certain point kita rasa lonely, dan benda yang kita rasa tu lah Peter Parker rasa. Dan dia rasa, dan dia tak menangis, dan dia tak merintih kesedihan. Dia against benda tu, dan dia ada benda lain yang dia boleh macam tindihkan benda tu, which is dia busykan diri dia. Dia hapuskan jenayah, dia buat kerja lain. Tapi somehow benda-benda yang membuatkan dia rasa sunyi tu tetap ada. Dia still layan, tapi dia tak beri lain. Itulah sebenarnya message yang dia nak tunjuk, yang walaupun kita ada problem, kita jangan biarkan problem tu makan diri kita. Instead of kita layan sikit, dan kita back to kehidupan kita yang asal. Hidup mesti teruskan. Tapi kalau lu nak galau, lu boleh galau, tapi jangan over sangat lah. Itu yang sebenarnya yang aku rasa orang nak tunjukkan. Sebab sekarang ni pun aku faham banyak sangat cerita mental health, kes-kes mental health ni kan. Itu antara benda yang aku nampak lah dalam filem ni. So itu saja. Kalau korang ada benda lain ataupun ada soal lain yang mungkin aku tak cakap, korang boleh bagi tahu. And aku harap korang support lah konten aku ni. Kalau ada benda yang perlu ditegur, korang tegur. Aku akan rajin untuk buat movie ni. Buat video ni serajin yang boleh. Okay, kita jumpa dekat episod yang lain. Kesimpulannya, Spider-Man Brand New Day terbaik. Bye-bye. Assalamualaikum.